tangani surat yang bersetuju bahawa Mahkamah Keadaan Antarabangsa kena buat keputusan cepat. Dan kemudian kita akan hantar delegasi, iaitu Badan Hak Asasi Manusia yang paling berpengaruh di Malaysia dalam perundangan antarabangsa, iaitu Center of Human Rights Research and Advocacy, pergi ke The Hague dengan bawa mandat 57 duta negara-negara Islam ni bersetuju cepatkan keputusan ni. So, bila keputusan ini dipercepatkan, proses keputusan ICJ yang mendapati, ada keyakinan kita yang tinggi di mana Myanmar ni dapati bersalah. Dan kita nak, kalaulah dia dapati bersalah, ada 3 perkara yang mesti dia laksanakan bagi membetulkan kesalahan dia. Pertama, terima balik orang Rohingya. Yang kedua, buka pintu garisan hijau yang selamat. Dan yang ketiga, pastikan bila orang Rohingya balik, mereka diberi perlindungan dalam bentuk tidak dizalimi oleh penduduk tempatan dan tak berlaku genosid yang berulang pada satu kadar waktu hinggalah keadaannya selesai. Kalaulah Mahkamah Keadilan Antarabangsa keluar benda ni, kita boleh minta kerjasama Pakistan dan Somalia, 2 buah negara Islam yang berada dalam Majlis Keselamatan, bawa isu ni ke Majlis Keselamatan supaya resolusi dikeluarkan bagi menekan kerajaan Myanmar untuk mematuhi benda ni. Jadi